Pengurusan masa merupakan satu kemahiran penting dalam kehidupan harian, terutamanya bagi pelajar dan individu yang mempunyai pelbagai tanggungjawab. Dengan mengurus masa secara berkesan, seseorang dapat meningkatkan produktiviti, mengurangkan tekanan dan mencapai matlamat dengan lebih teratur. Justeru, pengurusan masa yang baik memainkan peranan yang penting dalam membentuk disiplin diri serta keseimbangan antara tugasan akademik dan kehidupan peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan grup 13 untuk subjek pengurusan masa, kami menjalankan program Service Learning yang bertajuk Mahasiswa Kenyang Minda Cemerlang. Jadi kami akan mengedarkan sedikit sumbangan makanan di sekitar area Pusanika dan juga di PTS itu sendiri. Jadi nantikan. Seterusnya, apakah pengalaman atau pengajaran berkaitan pengurusan masa yang anda pelajari sepanjang terlibat dalam projek Food Bank ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Basir, nombor matrik A214197. Baik, untuk refleksi saya berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami, iaitu sumber aktiviti agihan makanan di Pusanika. Baik, sepanjang penglibatan saya dalam program agihan makanan ini, saya berpeluang untuk merasai sendiri bagaimana sukarelawan dia dapat memberikan kesan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Pengalaman berinteraksi dengan penerima bantuan membuka mata saya tentang betapa besarnya nilai bantuan kecil yang kita hulurkan. Apa yang paling menyentuh hati saya ialah senyuman dan ucapan terima kasih daripada penerima tersebut. Jadi, ia mengingatkan saya bahawa rezeki yang kita ada sebenarnya adalah sebahagian untuk orang lain. Selain itu, program yang dijalankan oleh kami juga dapat mengajar saya tentang pentingnya kerja berpasukan. Tanpa kerjasama semua pihak, agihan ini saya kira pastilah tidak dapat berjalan dengan lancar. Saya bersyukur dapat menjadi sebahagian daripada orang yang memberikan sumbangan makanan ini kepada pelajar-pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kami adakan di Pusanika pada 12 Mei. Projek ini sebenarnya bertujuan untuk menyediakan makanan percuma kepada pelajar yang memerlukan supaya mereka ni dapat fokus belajar tanpa memikirkan masalah kewangan. Sepanjang projek ini, saya berpeluang mempraktikkan kemahiran pengurusan masa yang telah saya pelajari dalam kursus ini. Kami menggunakan tujuan yang spesifik dengan membantu pelajar menyediakan makanan percuma sebanyak 30 pak makanan. Daripada projek ini, kami sekumpulan telah memastikan jadual perancangan untuk projek pengedaran makanan ini berjalan dengan lancar. Jadi dengan adanya perancangan yang jelas, saya dapat membahagikan masa saya, akademik dan juga tugasan peribadi saya dengan baik. Berdasarkan projek Food Bank ni, saya belajar bahawa memberi makanan kepada pelajar yang memerlukan sebenarnya dapat memberi manfaat kepada pelajar tersebut. Malah membantu saya juga dalam mempraktikkan kemahiran pengurusan masa yang telah saya pelajari dalam kursus ni. Akhir sekali, saya berasa lebih yakin untuk menguruskan masa dengan lebih baik pada masa akan datang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nurul Adila binti Muhammad Nasir. Okey, sepanjang pelibatan saya dalam projek Food Bank Mahasiswa Kenyang Minda Cemerlang pada 12 Mei yang lalu, saya belajar banyak tentang pentingnya pengurusan masa. Saya dan ahli kumpulan saya edarkan sebanyak 30 pak makanan ringan di sekitar Pusanika. Dan saya berperanan sebagai media untuk mengambil gambar sebagai sebahagian dokumentasi. Walaupun nampak mudah, aktiviti ni sebenarnya perlukan perancangan rapi daripada penyediaan sampai ke edaran. Saya sedar kalau masa tak diurus dengan baik, ia boleh jejaskan keseluruhan projek. Daripada projek ni, saya lebih faham tentang konsep matlamat smart dan kepentingan susun keutamaan. Pengurusan masa ni bukan sekadar untuk siapkan tugasan tapi sangat penting bila kerja dalam kumpulan.
Okey, lepas ni saya lebih yakin untuk uruskan masa dengan lebih tersusun, bukan saja dalam akademik tapi juga dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Projek ni kita dapat memahirkan diri lah sebagai seorang volunteer untuk berhadapan dengan masyarakat, juga dapat menambah atau mengasah lagi soft skill kita untuk bercakap dengan orang, berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang-orang lain, dan juga benda ni dapat kita gunakan ataupun dapat kita terapkan di luar nanti, bukan setakat sahaja di sini, di alam pekerjaan, di alam masyarakat yang sebenar, dan banyak lagi lah. Jadi secara kesimpulannya, program ni ataupun projek ni bermanfaat lah untuk mahasiswa dan harap ditambah baik lagi dan dapat diberi peluang untuk sertai program-program seperti ini, projek-projek seperti ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan sejahtera. Pengalaman saya sepanjang bekerja sebagai sukarelawan untuk civil learning, subjek untuk pengurusan masa, mana saya dapati untuk diri saya sebagai untuk volunteer lah. Program volunteer ni pertama saya dapat involve diri saya sebagai berbicara, pandai berbual, pandai berkata depan orang ramai, sebab kita masa untuk memberi sumbangan pada pelajar pun cara untuk berkantor cara kita approach dengan orang. Lepas tu kedua ada sifat berani, sebab kita nak edarkan makanan tu kepada orang ramai. And then yang mana di sini kita lihatkan diri kita yang mana kesinambungan ataupun diri kita dalam belajar ni untuk beranikan diri untuk berhadapan orang ramai. Apatah lagi tentang kerja volunteer ataupun sukarelawan ini, mana di sinilah yang saya dapat sepanjang saya berkhidmat ataupun dalam membuat civil learning sepanjang program ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman bin Sambuli. Nama saya Muhammad Lukman bin Sambuli. Tujuh pelajaran yang saya dapat, pertama kita dapat memberikan mendengarkan perbuatan mereka pada student yang tak dapat makanan. Di situ kita beri pada random student, tak kisah siapa-siapa kita jumpa dekat, jadi biasanya kita bagi makanan dekat mereka. Yang kedua, kita dapat hal amalan jariah. So hal ini kita, selagi mana kita berikan makanan kepada mereka, selagi mana mereka hidup, mereka akan dapat kita akan dapat hal jariah lah sampai kita kena mati pun kita dapat. Yang satu lagi adalah dapat membantu mereka dari segi, contohnya diorang tengah sadian, kadang-kadang kita tak tahu diorang lapar kan. Jadi bila diorang lapar, jadi kita datang bagi makanan ke diorang. So kat situ dapat membantu mereka lah untuk menjimatkan kos seharian diorang. So saya daripada saya. Melalui program pemberian makanan ini, saya mula belajar tentang empati dan nilai peduli. Sekotak nasi mungkin kecil bagi kita, tetapi sangat besar artinya kepada mereka. Saya sedar bahawa memberi bukan soal mampu, tetapi soal mahu. Bila kita mula mengambil berat, kita akan nampak lebih ramai yang perlukan bantuan, walaupun mereka diam dan tak meminta. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk memberi, cukup sekadar ikhlas untuk memahami. Melalui subjek pengurusan masa, saya mula faham betapa pentingnya menyusun keutamaan. Hidup saya mula berubah. Saya tak lagi rasa bersalah bila berehat, sebab saya tahu saya dah urus masa dengan baik. Saya mula belajar bahawa bukan semua perkara perlu dibuat segera, tetapi perlu dibuat dengan bijak. Saya belajar menghormati masa saya dan masa orang lain. Bila saya urus masa dengan betul, saya lebih fokus, lebih berdisiplin dan lebih bahagia. Sebagai penutup, masa bukan sesuatu yang boleh dikumpul, tetapi boleh dikawal. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan menyedarkan sumbangan makanan kepada pelajar di sekitar area Pusanika dan juga di DSL. Semoga dengan pemberian ini dapat meringankan sedikit beban kepada mahasiswa di UKM seluruhnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat.
Kesimpulannya, projek Foodbank ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar yang menerima sumbangan, tetapi juga memberi peluang kepada kami untuk belajar mengurus masa dengan lebih sistematik, bekerja dalam kumpulan dan menyusun tugasan dengan teratur bagi memastikan aktiviti berjalan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan.